Baik hadirin sekalian, Masya Allah. Ada lagi ni. Begitulah juga dengan apa fungsi gunung. Apa fungsi gunung? Masya Allah tuan-puan boleh rujuk pada surah Fatir dan boleh rujuk pada surah An-Naba. Ustaz tak baca, nak ringkaskan pada pagi ni. Pada surah Fatir ayat 27, bermaksud tidakkah kau melihat bahawasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu kami hasilkan dengan tujuan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Kemudian surah An-Naba dan gunung-gunung sebagai pasak. Jadi hadirin sekalian, memang disebut dalam kitab ini secara detail sekali, Masya Allah. Di mana ya? Ini dia rahsia gunung. Di muka surat 389 ya. Rahsia gunung di muka surat 389. Mungkin tuan-tuan rasa nak tengok. Tu dia. Saya bawa kat sini. Sebab itulah Ustaz mencadangkan semua anak murid Ustaz yang belajar Asmaul Husna memang kena beli buku-buku yang seumpama macam ni. Supaya bila kita baca, kita akan terasa kebesaran, keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat ni telah pun Ustaz suggest beberapa buah buku kan. Okey. Ini yang pernah Ustaz suggest dulu. Mesin waktu. Ini mesin waktu Al-Quran, kajian pada surah Al-Waqi'ah. Kemudian ini ada lagi yang kedua, energi Al-Quran, kajian tentang alam pada surah Al-Mulk. Kemudian ada lagi kerajaan Al-Quran. Kerajaan Al-Quran ini pada surah Ar-Rahman, tadi surah Al-Waqi'ah, yang ini kerajaan Al-Quran pada surah Al-Mulk. Ketiga-tiga buku ni Masya Allah hadirin sekalian. Ustaz baca habis sekali, baca lagi kali yang kedua. Makin baca makin rasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tahu ini Allah yang bersifat Al-Jabbar, zahir kat sini. Allah yang bersifat Al-Muntaqim, zahir kat sini. Allah yang bersifat Al-Wafi, zahirnya kat sini. Kemudian Ustaz juga membaca buku ini, maka kita akan nampak kita belajar sains, kita tak larut dengan sains. Makin kita belajar sains, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah hadirin sekalian, saintis patutnya adalah menjadi orang yang paling hampir dengan Allah. Saintis patutnya menjadi orang yang paling dekat dengan Asmaul Husna, bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sejitu-jitunya. Kenapa? Kerana ayat-ayat Al-Quranul Karim bicara tentang saintifik ini sangat critical thinking, dan kita nampak kebenarannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Azza wa Jalla telah bandakan sifat-sifatnya. Okey, ini menjelaskan sifat aku yang namanya sekian-sekian, yang ini sifat aku sekian-sekian, yang ini sifat aku sekian-sekian. Jadi rahsia gunung ni, Masya Allah, kalau saya nak detailkan panjang perbincangan, ringkas ceritanya ialah gunung ini diibaratkan sebagai tiang. Sebagaimana rumah kalau tidak ada tiang besar macam mana sekalipun pasti akan runtuh. Demikian juga kestabilan alam. Dunia yang kita nampak kukuh, nampak kuat, nampak jitu. Puncanya apa dia? Punca sebabnya ada pada gunung yang dijadikan pahat untuk menstabilkan muka bumi. Soalnya ialah, siapakah yang menciptakan gunung? Allah Azza wa Jalla. Siapakah yang memacakkan gunung dalam perut bumi? Allah Azza wa Jalla. Untuk mengamankan manusia tidak goyang, tidak ada gempa bumi. Allah mana? Allah Al-Mu'min. Allah Azza wa Jalla yang bersifat mengamankan. Jadi itulah dia hadirin muslimin dan muslimat sekalian, maksud daripada Allah yang bersifat dengan Al-Mu'min. Jadi sebagai akhirnya hadirin muslimin dan muslimat sekalian, marilah kita banyakkan zikir. Banyakkan zikir dengan Asmaul Husna, berdoa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Syakur, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Latif.
Termasuklah ya mukmin, Allah yang bersifat memberikan keamanan. Amankanlah aku wahai Allah daripada sebarang kekalutan, daripada sebarang penyakit. Ya mukmin, wahai Allah Tuhan yang memberikan keamanan dan kesejahteraan. Ya mukmin, kalau kamu boleh mensejahterakan aku dengan bumi aku pijak terhampa elok, tak berlaku goncangan, dengan langit yang kamu gantung tak berlakunya pecah-pecah menimpa diriku, dalam keadaan berlakunya kestabilan pada badanku, tak demam, tak koyak tuh badan. Engkau Tuhan yang bersifat dengan al-mu'min. Justru wahai Allah, amankanlah perjalanan hidup kami sekeluarga, amankanlah kenderaan yang kami naiki, amankanlah makanan yang kami makan tak sakit perut. Masya Allah. Jadi sentiasa kita rapat semacam dengan Allah Azza wa Jalla, dan satu demi satu akan menjadikan kita lebih hampir dengan Allah Azza wa Jalla yang memiliki Asma'ul Husna. Jadi itulah dia kira-kira yang dapat Ustaz sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.